Selamat datang ucapkan kepada Datuk Kata Encik Johar, mewakili Pulau Kumpai, dan juga Encik Khalid, penggali kubur. Alhamdulillah telah sampai. Jadi marilah kita rapat dan duduk jauh-jauh kan, saya pula kena ke belakang. Terima kasih Tuan Haji Nasir, Puan Azmah. Nanti rasanya Puan Azmah ada kan? Puan Azmah ada. Dan terima kasih kepada seluruh ahli-ahli karya jawatankuasa masyarakat kampung yang sudi menunggu sebentar. Mungkin kita tak ambil masa yang panjang. Dan sebenarnya ini adalah mesyuarat. Lebih dulu saya mohon maaf saya bagi pihak Tuan Pengurusi, Tuan Haji Mustazah, untuk minta saya jalankan mesyuarat. Saya tidak berapa pandai untuk jalankan mesyuarat, pasal saya tak ada pengalaman. Tapi sekadar untuk nak menyampaikan maklumat, pemberitahuan, boleh kaedah untuk mesyuarat, saya tak ada bidang tu. Jadi sekiranya ada berlaku kekurangan, kelemahan dari diri saya lah, saya mohon maaf di atas kekurangan yang ada. Oh, banyak tebal tu. Rupanya dua salinan. Ingatkan ni macam tebal lah. Wah, nak baca. Dan okey, terima kasih kepada Tuan Haji Nasir yang sampaikan ini. Jadi, dan terima kasih juga kepada Puan Azmah yang dapat menyediakan minit mesyuarat agung bagi tahun 2024. Ini tahun 2024 Okey. Jadi, dan untuk makluman semua ahli jawatankuasa dan ahli-ahli karya, Masjid Al-Abrar Cetrah. Jadi banyak ahli-ahli yang tak dapat hadir, mungkin disebabkan ada faktor-faktor yang tak dapat dielakkan. Jadi salah satu contohnya yang kita ketahui, Tuan Pengurusi sendiri, Tuan Haji Mustazah, pasal ada rawatan perubatan, pembedahan, berkaitan dengan pembedahan jugalah. Jadi memang dia tak boleh hadir lah. Dia mungkin ada di hospital mana, Sungai Buloh lah. Hospital mana, celah dia pun. Itulah. Jadi mudah-mudahan kita doakan supaya kalau misalkan ada pembedahan, cepat dilaksanakan, cepat baiklah. Selamat dan cepat baik. Dan untuk makluman semua, jadi kita tengoklah pada minit yang telah diterima oleh tuan-tuan. Kita merujuk minit mesyuarat pada muka surat 3. Kita pergi satu-satu lah. Ucapan pengurusi Tuan Haji Mustazah. Jadi di situ disaksikan di muka surat 3 aktiviti yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024, minggu-minggunya, minggu pertama, minggu kedua dan seterusnya minggu kelima, kalau ada minggu kelima, sehinggalah daripada hari Isnin sampai ke hari Ahad. Memang kita ada aktiviti yang dilaksanakan di masjid. Begitu juga dengan kuliah subuh pada minggu pertama, minggu kedua dan minggu kelima sekiranya ada. Okey, jadi kita pergi kepada tuan-tuan semua dah tengok, tuan-tuan dan puan-puan telah tengok minit mesyuarat yang diedarkan. Agak panjanglah, macam-macam cerita ada dalam ni. Jadi kita pergi kepada, betul apa yang saya cakap tadi betul kita pergi kepada pembentangan, betul kalau ikut susunan yang Puan Azmah buat, pembentangan laporan
aktiviti tahunan sepanjang 2024. Jadi saya minta sini kerjasama daripada Tuan Haji Nasir lah. 2002. Ni yang ada Serah 5 lah. Boleh minta ni Tuan Haji cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nombor 3 laporan atas tahun 2023 ni dia dah sahkan. Kemudian hal-hal lain yang 4 tu, ini ni ialah projek yang dipersetujui dalam mesyuarat lepas. Kita nak buat kapet, nak pasang kapet baru, dan benda ni telah pun dibuat. Kemudian 42 dan satu lagi 421, pengurusi mencadangkan membina bilik pengurusan jenazah di pekarangan masjid. Benda tu pun dah siap kat belakang tu. Okay? Jadi tak ada isu dah. So yang sebelah belakang ni adalah laporan aktiviti sepanjang tahun 2004. Dengan gambar sekali tu, ada gambar-gambarnya, bilik jenazah. Kalau yang nak colour, Puan Azmah kan dah share dekat WhatsApp. Kita ada colour semua kat situ. Yang ini ni just untuk tunjukkan saja. Dan ini adalah aktiviti yang bergambar yang disebutkan seperti kat depan tadi tu. Ini adalah untuk aktiviti tahun 2024. Taklah, kamu sih tolong minta sahkan siapa nak cadang. Terima kasih kepada Tuan Haji Nasir yang telah membentangkan laporan. Jadi minta tuan-tuan puan yang hadir, yang dah tengoklah pada minit yang disediakan dengan laporan yang ada, minta disahkan aktiviti sepanjang tahun 2024, 2023 dan 2024. Kapet dengan rumah jenazah tu kita buat 2023, tak bulan 10. Okay. Kemudian aktiviti yang ini 2024 daripada Januari sampai Disember yang gambar tu. Okey. Sebab kalau kita mesyuarat untuk 2024 saja, kapet ni tak termasuk sebab kapet ni dia buat pada tahun 2023. Mesyuarat kita hari itu bulan 9. Mesyuarat agung tahun 2023. Kita terus buat dah terjadi. Jadi bila kita terus 2024 dia dah tak adalah dalam senarai kita punya ni. Jadi yang ini 2023 dan 2024. Gambar-gambar tu semua 2024. Ada lagi kat Facebook kalau nak tengok. Laporan aktiviti. So, tolong siapa nak ni cadangkan untuk disahkan. Tak salah seorang daripada tuan-tuan yang hadir dapat mengesahkan. Puan Zaini, okey. Puan Zaini cadang ni laporan ni disahkan. Okay, terima kasih kepada Puan Zaini. Ada sokongan daripada Imam Anwar menyokong pengesahan daripada Puan Zaini. Okey. Terima kasih. Kita pergi pula kepada laporan keuangan. Betul Tadi laporan keuangan ni 2024. Ya. Yang aktiviti tadi tu dalam minit mesyuarat ni, aktiviti 2024. Pengurusi pun tak payah baca lah, baca sendiri je. Okey, yang ini terima kasih pengurusi, semalam pengurusi mana-manalah. Malam ni saya nak bentangkan laporan rumusan untuk tahun 2024 keuangan. Tabelnya pun panjang tu banyak. Jadi saya potong aja lah kan. Saya tunjuk macam mana cara nak baca dia. Jadi nanti baca sampai Disember. Okey.
pada bulan Januari tu, kalau tengok ke atas kali, 4710.77. Itu tu Januari tu, itu tu saya bawa daripada tahun 2023. Okey? Kena bangun lah. Jadi cikgu hari ni ya. Okey, yang ini daripada tahun 2023. Biru ni. Kemudian kita terima pada bulan Januari itu untuk tabung jemaat 4 minggu 2256. Tabung lain termasuk kelas wanita 420, sumbangan umum ni 1700. Okey, jumlah terimanya 3000 campur dengan 4000, ini jumlah dia 8457. Bulan Januari penerimaan, tengok kat atas ya. Saya tunjuk bulan Januari je. Okey, bila Januari tu kita terima 8457. Duit tu kita bawa pergi dekat pengeluaran kat sini Januari. Yang warna merah tu juga, dia 8457. Yang atas tu 4857, bawa dekat pengeluaran ni. Daripada sini kita bayar penceramah sebulan 2800. Jumpa? Okey. Kemudian kita buat untuk jamuan makan minum 825 untuk bulan Januari ya. Tenggara 1056. Kemudian utilities ni api dengan air. Dan lain belanja ni 600. Ini termasuk imam rawatib, dulu bila rawatib mula kat sini. Jadi pada bulan Januari kita dapat apa tu? Kita dapat 8457. Kita belanja waktu 1959. Kita bawa daripada bulan lepas. Tabung jemaat masuk 2559. Kutipan tabung lain 431, sumbangan umum 127. Kemudian jumlah terima ialah 4260. Campur 3000. Jadi kat tangan ada 9219. Kemudian daripada 9219 pergi dekat November ni. Ini nak mula belanja dah ni. Kita belanja dia. Bayar penceramah 2550. Ini penceramah satu kali 150. Ya. Satu minggu 600. 4 minggu 4 kali 6 24. Jadi 2400. Itu tu yang biasa-biasa je. Kadang-kadang dia lebih ya. Jadi ni bayar penceramah, makan minum, belanja senggara 10. Mana tadi ya? November sorry. Pelajaran penceramah 2550, jemaah makan minum 115, senggara 541. Kemudian utility 1391, belanja lain 935. Kemudian keluar sebulan 5533. Ada bilin lagi bulan tu 3600, naik ke atas bulan Disember. Ke atas ni. Macam ya? Macam itulah sampai di akhir tahun. Okey. Jadi kalau kita tengok daripada pengurutan jemaat kita untuk setahun, ke atas ya penerima tu. Kita terima tabung jemaat 29,000 tahun 2024 dah. 29,000. 30,000 lah kita terima. Kutipan tabung lain 9,000, sumbangan umum 11,000. Ini tak tanya ni. 53 ni tahu daripada mana ni? Pindah dari bank tu. Okey, pindah dari bank tu, kalau dia punya belanja tu lebih daripada yang kita dapat, saya kena tarik daripada bank masuk dalam akaun tunai. Macam Februari tu saya masukkan 4,000 masuk tunai. Baru kita boleh belanja dekat Februari sini. Jadi yang line H tu ialah pindah dari tunai, dari bank ke tunai. Bukan orang bagi ya, ini kita punya duit juga ni, dimasukkan tunai. Itu cara nak baca dia.
Kemudian perbelanjaan kita untuk tahun 2024 setahun tu, perbelanjaan kita ialah 106. Bawah sekali tu. 48. Dekat kolom O warna kuning. 106,000. Jadi kalau kita macam dekat bank ya. Okey, ni bank punya. Kita punya bank awal tahun 2024 ada 110,000. Dia 110,000. Okey. Kemudian akhir tahun dia ada 106. Bawah sekali. Akhir dekat bank tu ada 106,880. Jadi duit bank kita tu macam tak guna kan. Sebenarnya kita dah belanja 100,000. Dia masuk, dia keluar, dia masuk, dia keluar. Jadi bukannya kita tak guna. Okey, bismillah. Ini ada 110,000 dekat bank awal Januari. 110,000. Bulan 12, saya nak bawa pergi 2025 ada 106,000. Jadi kita belanja kalau ikut kat sini berapa? 5,000 je. Nah, 5,000 saja kita belanja daripada bank, daripada akaun bank. Tapi sebenarnya perbelanjaan kita, kalau tengok daripada yang tunai tadi tu, sebab saya tarik pergi tunai ni yang daripada bank saya bagi tunai 4,000, 10,000, 12,000, 5,000, 9,000, 7, 3, 3, 53,000. Saya ambil daripada bank, masuk tunai, bayarkan ni yang macam-macam ni. Jadi perbelanjaan kita ada 106,048,59 setahun. Jumpa tak? Jumpa. Okey. Mana yang tak faham? Dia pusing-pusing macam gitu je pun. Kalau nak tanya kat mana dapat benda ni, ini tiap-tiap bulan saya hantar laporan tu ada ke ni. Ini jumlah ni mesti sama. Saya tak boleh silap. Ada laporan yang PDF saya bagi kan. Tiap-tiap bulan tu saya hantar tu, yang hantar dekat Maim. Inilah bendanya. Tiap bulan saya tak ada lah dia punya kopi. Bulan lepas saya rasa ada masuk dalam WhatsApp kan. Tapi itu tu cara nak dapatkan data-data ni. Nanti kau tanya kat mana datangnya 600. Kat mana? Ini semua dekat laporan tiap bulan. Yang ini laporan untuk setahun. Kalau orang kata kita tak belanja, tu saya kata kita belanja 106. 106,000. Datang daripada mana saya pun tak tahu. Dia orang masuk dekat akaun bank, kita tarik, bayar sini, pusing sana. Tapi kalau kita nak tengok ni pun, bayaran penceramah dah 27,000 untuk setahun. 27,000. Ya. Makan minum dia 17,000. Yang tunai tadi. Negara dah 16, utility 17. Tak nampak, tapi itulah nak dibayar. Okey, ada masalah tak? Dan tunai dan bank. Ada ni bank dia masuk aja. Dia keluar tu yang dekat kolom T tu. Itu tu keluar. Maksudnya daripada bank saya masuk ke tunai, daripada tunai saya bayar. Okey, ada orang tertanya kot. Kenapa kena masuk tunai daripada bank? Duit bank tu kenapa kita tak bayar lalu bank? Kenapa masuk tunai? Macam bulan Mac kan. Kalau akaun masjid, dia kena ada seorang approve. Pengurusi yang approve. Sebab kalau saya nak keluar berapa 6,000, dia approve, masuklah dalam tunai. Daripada tunai tu saya akan bayarkan semua sekali tu. Okey. Kalau nak ikut keuangan pun ni salah tau. Ni. Saya tak boleh masuk tunai, dia kena keluar daripada masjid. Tapi ku semangat punya lambat. Tak jadi kita. Dan kita kena pergi bank macam ustaz ni 150 tulis kan, pergi bank ke keluarkan bagi dia. Itu kena pengurusi lah kena ni. Kena approve. Dah pengurusinya asyik tak boleh nak masuk dah. Salah password. Itu yang saya kata saya tarik semua banyak ni, saya bayar kat sini semua. Okey, itu tu cara yang mudah lah untuk bayar orang-orang. Kalau tak payah. Okey, dah lah tu banyak nak dah. Okey Jadi itu cara nak baca Okey, jadi ada satu lagi ni, aktiviti tu. Kat bawah, kat belakang. Belakang Okay. Aktiviti ni dia sama macam yang tadi, yang dekat yang kita yang kita sahkan tadi tu. Cuma kat sini ni dia guna duit. Ya. Pengamarahan bulan Ramadan macam di April tu 16,000. Kat bawah, kat dalam ni. Ini pakai duit.
Yang tadi itu cuma cerita apa benda yang buat. Okey. Kemudian seterusnya lah. Program berlambuk tu berapa habis? Sumbangan Maim untuk Jalan Ramadan tu berapa? 10,000 lebih. Tambah tembok tandas berapa? 1,800. Ekon jumlah duit ni semua ada kat situ. Jadi tak boleh kita kata 6,000 berapa? Mana kau bayar 6,300? Salah lah kan? Jadi kena tengok je pada detail. So itu je, ada masalah. Kalau tak ada masalah kena sahkanlah dia punya keuangan. Jadi seperti mana yang telah diterangkan, terima kasih lebih dulu kepada Tuan Haji Nasir yang telah dapat menerangkan sampai kita pun nak kata macam hitam pun dia juga nak dengar tu. Turun ke sana naik kembali, jadi tak apa nak terang atau apa nak jelas pada saya lah. Kita bukan kalkulatifnya. Jadi kalau ada yang nak bertanya, silakanlah kalau ada. Kalau tidak, kita sah saja seperti mana yang telah diterangkan oleh Haji Nasir, penyata kewangan bagi tahun 2024. Okey. Minta tuan-tuan atau puan yang ada yang dah dengar penerangan, angkat jelas tangan. Itu senang. Jadi kita boleh pendekkan cerita. Okey, ada setuju? Syekh Isa Sedang. nak tanya ataupun nak cadangkan untuk disahkan daripada terima kasih Tuan Imam Anwar mencadangkan penyata kewangan bagi tahun 2024 disahkan. Ada sokongan? Mesti ada sokongan lah. Nanti nak diminitkan. Angkat tangan aja. Tak apa je lah. Satu kan? Oh, tak kenal lah. Puan Siri nampak lah. Saya ingat satu orang. Jadi mungkin masih agak tak kelam juga lah. Okey. Jadi Puan Siri sokong penyata kewangan yang berakhir pada tahun 2024 disahkan. Disokong oleh Puan Zurina. Okey, terima kasih. Jadi kita pergi kepada agenda seterusnya. Hal-hal lain kita pergi kepada agenda seterusnya, iaitu usul dan cadangan. Kalau ada usul ataupun cadangan kepada tuan-tuan di malam mesyuarat ni, ada tak usul atau cadangan yang tak diketengahkan dalam mesyuarat malam ni? Kalau ada lah. Kalau tak ada, kita dalam mesyuarat dipanggil tawakuf. Ini kita tangguhkan dulu. Okey, kalau tak ada, okey, kita teruskan kepada perkara yang kelima, hal-hal lain. Sekiranya ada isu-isu yang berbangkit ataupun hal-hal yang boleh kita catatkan untuk kita utarakan dalam mesyuarat pada malam ni. Ada tak? Ingat Puan Zaini pakai mic juga lah. Siapa kalau cakap macam ni. Jadi ramai dapat tahu kan apa yang tak disampaikan. Maksudnya almari yang ada di belakang tu, oh yang ni, yang dekat. Jadi maksudnya nak dilupuskan lah. Jadi okey, Puan Zaini mencadangkan almari yang ada di belakang tu kita lupuskan lah. Boleh digantikan dengan almari yang lebih baik daripada ini. Jadi ada yang setuju lah. Ada cadangan setuju. Bila setuju, sokongan. Jadi kita boleh putuskan supaya boleh dibeli. Kalau misal kata Puan Zaini bercakap ni tak ada yang setuju, jadi kita tangguhkan dulu untuk lain kali. Okey, hukum pasal apa? Oh, pasal ni lah. Okey, terima kasih. Khalid Habib menyokong untuk ni. Jadi ni. Okey, Isa ada apa tu cadangan? Carpenter bahasa Melayu? Okey. Apa dia? Macam mana? Oh. Tak, maksudnya Cik Isa maksudkan supaya masjid order ataupun
beli pada siapa nama dia? Di mana? Air Merbau Jadi berapa harga ni? Tak tahu Okey. Seperti mana Tuan Haji Nasir kata, okey, Khalid bin Abid telah setuju dengan cadangan daripada Puan Zaini. Jadi boleh siapa tak bertanggungjawab membantulah untuk beli. Kita tengok dulu dan kalau suai kita belilah. Boleh Haji? Tak dapat harga juga. Buat kata tak tengok, buat kata almari itu 10,000 ke, kita pun ke belakang pergi kan. Jadi sehingga macam ni nak Cik Isa dia mencadangkan, jadi lebih baik dia minta tolong Cik Isa pergi tanya kan, tengok harga dia. Tak apalah, Cik Isa ni lah ketiau ke lah, dalam bahasa kampung ketiau ke lah, uruskan lah. Boleh Cik Isa? Okey, jadi kita serahkan pada Cik Isa bujang untuk tanyakan dapatkan harga. Tengoklah kalau misalkan kata mahal sangat, jadi kita cari beli yang murah lah. Berapa lama pada Puan Zaini? Agak berapa lama kita nak tunggu ni? Jadi kita ambil tempoh mungkin dalam masa seminggu, 2 minggu boleh lah. Cik Isa, boleh apakah harga, lepas tu beritahu, ambil gambar, Cik Isa, ambil gambar, pinjamlah kamera sampai ni kamera pula, minta maaf. Ni handphone Cik Isa pun okey, boleh. Asal ada keluar gambar segala, Jadi tunjukkan pada ni saya ataupun Haji Nasir sesuai ke tidak. Lepas tu bolehlah kita tengok harga dia, boleh kita tuju untuk belilah. Apa? Bajet yang masuk dia keluar berapa? Bajet masjid yang boleh keluar berapa? Tak ada sekarang yang minta kan kejati yang. Tapi kalau buat kata Imam Anwar pun, kalau kita nak tahan kan, untuk banyak tahunnya, 10 atau 20 tahun, kita beli je almari kayu jati kan. Tapi terbayar pula duit masjid, ada ke benda sabar kita nak beli tu. Tu je lah. Itu almari Haji Nasir, itu almari kayu apa? Tak boleh lah kalau macam tu. Ini mau 10 orang kan, tak boleh. Jelas betul lah. Kalau yang nak angkat Haji Nasir, saya, Haji Musa, jawabnya berat punya cerita. Jadi kita agak-agak lah yang pernah sabar je kita belilah kan. Saya kata kayu jati 10,000 kita beli, bawa lengkungan 5,000 dah lah. Boleh seperti mana Cik Isa tadi, Cik Isa pergi yang tu, air berbau, tengok kayu ni, jenis kayu ni baik. Lepas tu harga pun dah dapat tahu harga, beritahu kita. Dia tahu buat Cik Haji Nasir lah, senang. Lepas tu gambar ada lah, jangan cakap je. Tak ada gambar pun masalah je kan. Kata tunjuk pula almari lain lah. Okey jadi bolehlah kepada ni. Cik Isa pun cari satu ni. Jadi kita tengoklah yang mana sesuai dengan keuangan yang ada. Jadi insyaAllah kalau tengok duit sini, seperti mana yang terang oleh Tuan Haji Nasir, duit pun tak berapa banyak. 3,100 ni ada. Biasa jadi. Bukan iya. Kalau tengok yang ni
2,000 boleh lah almari. Kan? Ini 7,162. Kalau lebongan 2,000 je boleh. Itu boleh lah. Kalau ikut laporan ni lah. Okey, jumlah lagi. Bukan ni. Okey, terima kasih ya. Terima kasih dah terangkan bagi setakat hari ni lah. Link tu tak RM1 kan? Tak RM1 kan? Wah, berat lah. Okey lah. Selamat alhamdulillah eh. Okey, jadi Cari yang tersebut, jangan cari yang kompres ni. Cari yang tersebut. Jarak tu kan, itu pewo tu. Atas Quran. Pewo 2 lapis tu ke pantai. Itu pun nampak macam dah dendut. Memanglah. Tengoklah Quran yang mana. Ada yang terbuk kayu tu, mana tu. oh tu bukan pressnya. Okey. Contoh ni siapa yang boleh cari ya? Selain daripada Malaysia lah. Dapatkan satu harga yang munasabah dan boleh kita gantikan. Kan? Carilah bawah 3,000. Ini pada pendapat saya je, bawah 3,000. Kan Habis tunai 2024 biar lah. 2025 tunggu tak apa, alhamdulillah. InsyaAllah. Boleh. Okey Jadi okey, jadi kalau ada hal-hal lain lagi, okey, sekali. Jadi maksudnya kita nak kena beli kawat lah. Berapa estimate ni? Tak ada macam ni ni. Sementara pasal bukan di bawah pengurusan ni. Jadi boleh tak diketengahkan, disuarakan dalam mesyuarat DPKK ya. Minta jugalah bantuan Tuan Haji Muhyiddin untuk dapat bantulah kan. Mungkin kalau dapat sikit, mungkinlah kalau dapat sikit daripada JPKK, daripada YB ke apa sebagainya. Mungkin kalau tak cukup, barulah masjid mungkin dapat menampung kan. Contoh misalkan kata nilai dia 5,000, memagar sikit. Habis JPKK mohon pada YB kata dia dapat belikan hanya 3,000. Mungkin 2,000 kita terpaksa lah. Kita dapat guna pakai lah. Itu pandangan saya lah.
Ya, Cik Isa. Cik Isa ada berapa banyak hal lagi nak tanya. Ada yang nak masuk lagi. Kan panjang kan? Bijak aku 12 lah. Yalah, tak apa, tengok dulu. Kalau misal kata dia tak sanggup, maknanya tu pulang pada maknanya Puan ini pun dapat cari dengan rakan-rakan yang sesuai. Jadi kita yang tu kita ke AB je lah. Macam tu lah. Okey, Khalid macam tu Khalid boleh okey. Tadi ada banyak. Kalau misal kata cakap pun tak boleh ambil kan, ingat tulis je lah kan? Jadi kita masuk je dalam ni, pakai tulis je lah, senang. Okay. 27 Julai. Oh, lambat lagi lah. Boleh lah. Kalau macam tu kita masukkan dalam ni. Dalam ini. Jadi cadangan daripada masjid, Haji Buhi, untuk mengadakan apa jadi? Oh, masjid bersama pemuda. Maksudnya dalam ada kita kerja kena buat. Minta tolong lah. Kita kerja tu, kan mungkin kita boleh sokong aja kan. Masjid sokong aja, tak ada masalah. Pasal duit kita okay. Tapi dia mesti ada slot yang termasuk dalam itulah. Kalau kita kerja kontol buta je kan, tu cara dia letak tepi je, tak ada isi je dia kan. Mesti ada Oh, maksudnya berserta sekali lah. Masuk kan. Jadi kalau misal kata dia tengok macam tu, rasanya dia mungkin setuju lah. Dia pun mungkin dia dapat menyumbang. Mudah-mudahan macam tu lah. Maknanya maksudnya kita cadangkan pada 27 program ni. Maknanya sebelum 27 tu kalau dapat, misal kata duit tu Datuk Sarif katakan dia dah sumbang masuk dalam akaun masjid biasa je. Kalau dia dah masukkan akaun, okey lah, kita dah boleh on je. Ikut pada tarikh yang kita jangkakan 27 Julai Okey. Okey, alhamdulillah. Jadi sehingga perkara yang ni masukkan juga dalam ini dan mengatakan yang pihak kumpulan Yasin telah dapat mengumpulkan dana untuk membeli katil, dan katil pun dapat dibeli. Kedai Denis, contohlah katil itu kedai Denis. Jadi dah ada pada kumpulan Yasin. Jadi siapa-siapa yang memerlukan, mana kumpulan Yasin boleh bergeraklah dan maklumkanlah kan pada masjid. Okey, terima kasih dan tahniahlah diucapkan kepada kumpulan Yasin yang dapat mengumpul dana begitu pasal macam kilat. Alhamdulillah, syukur. Okey. Jadi ada lagi tak hal-hal lain? Satu nilai 3,000 lebih. Tak, dia nilai dia 3,000 lebih Okey. Alhamdulillah. Buatan Jepun lah. Ada ya? Berapa? Dah itu kok. Berapa orang apa lagi?
Ada tak perasan tak saya. Tak syarat korban ni kan duit ni nak mohon kat mana? Mesti siapa masa tu? Haji Mustazah lah. Oh, okey lah. Patut saya tak perasan lah. Okey, kalau dia dah beritahu boleh. Tak, kita on je lah. Nilai berapa tak tahu lah. Mana 3,000 lah. Kalau pada dasarnya pengurusi yang dah setuju, kita cuma sokong je lah. Minta jawatankuasa tuan-tuan yang ada dapat menyokong lah supaya benda ni dapat dilaksanakan. Boleh Tuan Haji ya? Terima kasih. Okey, kalau yang bertanggungjawab saya rasa sini Khalid je lah. Khalid dan Nazri ya. Okey. Kebiasaan kata baru buatkan dah roboh contoh kan? Bukan kita minta dia jatuh je. Jadi paksalah cari Khalid kan. Khalid dah lari tanam pisang dah tak balik-balik, jadi susah lah kan. Okey kan. Jadi insyaAllah lah ada lain hal, ada lain mana satu okey lah, tak apa, mana tak besar lah. Yalah, lagi pun pengurusi dah setuju, lepas tu kita cuma sokong je. Jadi mana atas suara ramai juga, bukan pengurusi yang mudah diberikan persetujuan macam saya lah. Saya cakap saya tak katakan setuju, tetapi datang daripada tuan-tuan juga. Bila tuan-tuan tak menyokong, tak beranilah saya nak putuskan. Okey ya. Ada lagi tak perkara lain yang nak dibincangkan? Saya rasa jam pun pukul 10 ke pukul 12? Pukul 10 Jadi ada ya? Tak ada ya? Okey, terima kasih kepada semua hadirin, ahli-ahli karya, jemaah, perempuan, kaum wanita dan semua yang hadir. Saya bagi pihak Tuan Pengurusi, bagi pihak Tuan Haji Mustazah lah, selaku timbalan pengurusi, mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi hadir. Jadi sebelum penutup tu, saya ingin sedikit lah bagikan ucapan penangguhan yang ada saya catat sendiri. Kalau boleh minta azmah yang mana sesuai lah. Jadi terlebih dulu saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli-ahli karya yang hadir mesyuarat agung bagi tahun 2025 pada malam ini. Dan apa yang ingin saya sampaikan, kerjasama yang baik yang telah ditunjukkan oleh semua ahli-ahli karya, tuan-tuan dan puan dalam program kuliah-kuliah agama yang telah dilaksanakan. Harapan saya, harapan pihak lembaga masjid lah, program atau kerjasama ni dah sentiasa berterusan, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi tapi penekanan di sini saya minta lah khususnya pada pegawai syarat, termasuk diri saya sendiri selaku Imam 1, Imam 2, Bilal dan Imam Rawatib. Imam Rawatib tak tahu kenapa dia tak hadir, tapi harap-harap dia boleh terima lah apa yang kita buat pada malam ni, dan juga Nujir Rawatib. Jadi saya minta supaya kita sama-sama lah bekerjasama untuk melaksanakan segala apa bentuk, kerana ini adalah ibadah dan tugas serta amanah. Sebenarnya amanah bukan daripada Maim, Jaim, jawatankuasa. Sebenarnya Allah Ta'ala telah memilih kita sejak azali lagi. Jadi kita takut bila amanah itu kita tak dapat laksanakan dengan sepenuhnya, kecuali kita sakit, tak boleh bergerak, tak dapat nak jalankan. Itu je. Maknanya itu mungkin Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang.
dia akan mengampun. Dan mudah-mudahan kita dapat laksanakan apa tugasan walaupun tidak sebaiknya, tapi kita cubalah usahakan supaya apa tugas yang kita laksanakan terbaik. Dan mudah-mudahan kita mungkin dapat upah tak banyak, tapi upah yang terbaik di akhirat lah. Itu yang kita harapkan. Dan apa yang saya nak sentuh lagi, masa program kurban Hari Raya Idul Adha itu, program ibadah kurban di masjid dan di mana komuniti yang dilaksanakan di Kumpai, di rumah awam. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lancar. Dan terima kasihlah kepada semua yang terlibat, baik pemuda, ahli-ahli karya, orang-orang kampung, untuk dapat mengajikan daging kepada, khususnya kepada fakir miskin. Itu yang paling utama. Kalau tidak, ibadah korban kita tak jadi ibadah korban sunat, dia akan jadi sembelihan biasa kalau tak sampai kepada fakir miskin yang kita target. Dan saya harap juga program bisa begini, tak kira program apa-apa yang dilaksanakan masjid dan komuniti, tak kira di surau Kubah Awam, di surau Kumpai, diteruskan dari masa ke semasa dengan ada penambahbaikan lah. Kalau ada terkurang, jadi tuan-tuan dapat fikirkan bersama. Kalau masjid kita sama-sama fikirkan, begitu juga di surau Kubah Awam dan surau Kumpai. Dan ahli kata lah, saya mewakili pengurusi masjid serta ahli-ahli lembaga masjid Al-Abrar Cenderam merasakan ucapan banyak terima kasih pada seluruh warga serta ahli-ahli karya Cenderam yang hadir, meliputi komuniti-komuniti yang saya sebutkan tadi yang sedia ada. Banyak terima kasih kerana kita dapat laksanakan dengan baik, jaya, dan mungkin kita dapat kurangkan rumusan khususnya ibadah korban. Pada masa ibadah korban daging tak sampai dan sebagainya. Jadi alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan, dan dapat tunggu dalam masa sejam ni untuk kita dapat mengadakan mesyuarat agung. Dan kita minta Puan Azmah dapat segera untuk sebelum 30 hari bulan ini kita ni akan sampai ke pejabat agama Jasin. Jadi saya sudahi dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutuplah perjumpaan ataupun mesyuarat agung pada malam ni dengan tasbih kifarah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Dan minta tuan-tuan sebelum balik ambillah bekal. Jadi kalau misalkan tu yang kuning tu lain, yang merah tu lain, boleh ambil seorang satu, ambil dua lah, satu-satu. Okey, terima kasih semua. Dan minta maaf lah sekiranya ada kekurangan yang saya jalankan mesyuarat pada malam ni.